Video ni khas bagi tuan-puan yang nak ada simpanan sebanyak RM30,000 dalam masa 3 tahun sahaja. Bagi tuan-puan yang nak kahwin tanpa hutang ataupun nak renovate rumah ataupun pergi bercuti di Jepun, bermain saja bersama keluarga, tuan-puan pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Bagi tuan-puan yang ada matlamat seperti ini, tuan-puan perlu buat simpanan sekurang-kurangnya RM30,000 untuk capai matlamat tersebut. So hari ini saya nak kongsikan cara yang paling mudah untuk tuan-puan simpan RM30,000 tanpa bocor dan paling penting kalis inflasi. Yang pertama, tuan-puan perlu daftar dulu akaun emas Publigo secara percuma. Yang kedua, tuan-puan perlu konsisten untuk mula menyimpan emas sekurang-kurangnya 1.4 gram pada setiap bulan selama 3 tahun ataupun hanya 36 bulan sahaja. Selepas cukup 3 tahun, tuan-puan berjaya konsisten simpan setiap bulan dalam akaun emas tuan-puan, tuan-puan akan ada emas sekitar 50 gram emas seperti ini. Dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setiap tahun dalam masa 3 tahun lagi, percayalah harga 50 gram emas ini bukan lagi RM30,000, malah lebih lagi dari amount yang kita inginkan. So apabila kita dah capai emas 50 gram tersebut dalam akaun emas kita, tuan-puan boleh jual melalui akaun emas tersebut ataupun tuan-puan boleh keluarkan juga emas fizikal seperti ini dan rasa sendiri aura emas fizikal dekat tangan tuan-puan. Supaya apa? Supaya tuan-puan dapat rasa aura emas tersebut dan tuan-puan walaupun tuan-puan dah jual emas 50 gram ini untuk tujuan-tujuan tadi, pasti tuan-puan akan lebih semangat untuk mengumpul semula emas untuk capai matlamat yang berbeza pula selepas ini. Oleh itu, bagi tuan-puan yang serius nak adakan tabungan sebanyak RM30,000 dalam masa 3 tahun ataupun dalam masa 36 bulan sahaja, macam manakah cara dia? Senang sahaja. Tuan-puan boleh terus klik link dekat profil saya untuk daftar akaun emas itu secara percuma dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau sekiranya tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.